Gini. Tengok, make sure your body standing. Nampak? Ini dia. So kita nak cepat dengan kaedah standing ni. Kita punya standing ni macam twisting lah. Macam twisting So satu dah dapat demi tu. So macam mana pun, kalau apa-apa kita ada partner, kita main bola pukul, kalau sekiranya dia tumbuk, kita lupa nombor berapa ni sekarang, tetap elak dulu, tetap standing dulu. Mesti nak standing dulu baru kita ingat. Sambil dia tumbuk all the way, dia tak akan stop, kita ingat ni nombor 2 ni apa, nombor 3 ni apa. So kita kasi kita punya otak bergerak lah. Macam mana dengan dia orang pressure kita, teruskan tumbuk kita. Awak dah try dengan apa tadi? Awak try dengan dia ni. Oh, dengan bel. Okey, dia tumbuk je. Jadi dia nak, dia lupa pun dia nak kena ingat. Pasal apa? Kita nak tengok dalam keadaan pressure,